Kepada yang dah ada kalkulator Casio ClassWiz ini ataupun tengah planning nak beli, korang kena dengar ni save, like, share video ini. Kerana ramai tak tahu bahawanya kalau korang beli disk kalkulator yang original, korang kena simpan kotak. Kenapa kena simpan kotak? I dah buang. Hai. Sebab kotak ini adalah warranty 12 bulan untuk kalkulator korang, guys. Kena simpan kotak untuk 12 months warranty korang. Siapa yang dah buang kotak, komen dalam chat. Kita tengok berapa orang. Okey, dekat belakang ni pula, cikgu, saya dah scan. Okey, bila you scan kat belakang ni, bermaksud anda dapat additional 6 bulan warranty melalui e-warranty ini. So, dengan kotak 12 bulan, dengan e-warranty kat belakang bila korang scan QR ni, korang akan dapat 18 bulan warranty. Faham tak? Tapi kalau kotak dah buang, hai. Macam mana? So, kena simpan kotak. Selepas itu, kalau ada apa-apa masalah kat dalam kalkulator ni, contohnya, bila korang dah buka, korang suddenly realise, kenapa skrin tu tak boleh buka? Ada problem lah, dia macam on off, tak boleh je. Okey, korang baru beli kan? Dalam masa 18 bulan ini, korang boleh je tengok dekat belakang Tengok dekat belakang, kita ada dia punya information Marco Corporation. Marco Corporation adalah legal and official distributor for this calculator di Malaysia. Bermaksud mereka akan bagi kat kita dealer untuk jual kepada korang. So dekat sini dia ada dia punya information untuk dia punya Marco Service Center buat calculator ini. So korang boleh je hantar korang punya calculator rosak tu dalam masa 18 bulan warranty tu kan. Korang boleh ke center mereka untuk servicing. Yes, it's under warranty. So, mana center mereka? Kat belakang ada tulis dekat Jalan Segambut, Kuala Lumpur. Sekiranya anda berada kat negeri lain, contoh Sabah, Sarawak, korang kat belakang ni pun ada dia punya contact number. So, korang sebenarnya boleh je contact mereka untuk dapatkan information macam mana nak hantar post ke service center mereka dan mereka akan bagi korang e-form untuk isikan maklumat anda. Selepas itu, korang make sure track korang punya post, tracking number, dan selepas mereka dah dapat tu, diorang akan repair and dia akan hantar balik ke rumah anda. So, make sure kena ada apa, kena letak balik dalam kotak dia. So, jangan buang kotak. Siapa yang nak beli yang baru, Cikgu Debbie memang adalah official dealer untuk Casio calculator ini. Yes, ini menggunakan bateri bateri AAA, dia ada single battery. So korang boleh tukar sendiri. Contohnya kalau bateri tu dah kong, boleh tukar sendiri kat belakang. Sebab kat belakang ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 skru. Boleh buka dan boleh tukar sendiri. Okey, kepada parents yang tengah dengar, tengah terfikir kena beli ke kalkulator ni? Yes, pelajar yang Form 1 sehingga Form 5 perlu guna kalkulator Casio ClassWiz kerana cikgu cadangkan memang perlu dapatkan. That's why I become a dealer because I know students perlu dan wajib ada. Kalkulator yang lama punya, yang 570MS tu, yang tu dah lama dah. Kita guna yang baru punya. Yes, ini dia punya skrin lagi besar, lagi bagus untuk guna. So remember guys, warranty tu apa information, kalau korang tak tahu, save, like, share kepada rakan-rakan yang memang tak tahu juga pasal kena buat apa kalau ada masalah tentang kalkulator anda. So remember guys, kalau beli dengan kita, kita akan wrapping memang tebal. Kita akan letak dalam inflated punya macam balloon. Letak kat dalam tu dan kita akan wrap lagi dengan bubble wrap. Dan kita akan hantar kepada rumah anda. Memang selamat. So jangan risau. We are the official dealer. So don't worry. Ini semua ialah original. So boleh dapatkan sekarang guys. Remember, like, save, share, follow. Bye guys.